Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pokok kayu hak nak buat bagi kita sembuh penyakit gastrik. Patut orang hak baru sembuh pada demam, berasa lemah badan, tak ada power. Orang panggil kata orang tani panggil tak ada orang. Makna tak kuat senjata, tak kuat badan lah nah. Lepas tu dia nak pakai pokok kayu gapo. Dia jadi gastrik pun jadi, demam baru keboh ataupun demam baru sembuh. Lebih-lebih lagi orang jadi gastrik nak pakai buah kayu ni piye mana hak mustajab sekali, hak tinggi manfaat sekali. Mula-mula kita pergi ambil dulu nah. Pokok gapo. Ni nah, buah ting. Pasal pidok tunjuk kita tengok ni orang panggil buah ting nah. Ni dia masak banyak buah, banyak butir ni nah. Buah ting ni kita ambil nah, kita ambil kali dengan takar dia ni nah. Satu. Dia masak 2-3 butir nah. Dia buah dia masak tak sekali nah, dia masak ni. Dalam takar tular ni dia masak 3 butir, hak lagi dia tak masak nah. Ni hak sini dia tak masak lagi. Ni hak masak 2-3 butir. Kita mari nak guna pasal mana. Kalau misalnya kata kita ada buah ting nak guna untuk makan bisa hak badan. Seperti basuh dulu nah. Takut ada pasir-pasir. Basuh dulu, pasir ya ada, mesti kena ada pasir. Tu kita basuh dulu nah. Cara kita nak makan buah kayu ikut buah gapo. Lebih-lebih lagi buah kayu jenis-jenis hak nak buat bagi kita ni sembuh penyakit gastrik, kita mesti kena makan sebelum nasi. Nah, ingatlah kita kena makan sebelum nasi. Kalau kita nak makan sihat badan. Kalau kita tak ada gastrik pun sama juga, kita kena makan sebelum nasi. Nah, okey. Ikut buah kayu gapo kita kena makan sebelum nasi. Sebab kalau kita makan sebelum nasi tu, kusiak hak pokok kayu kita tu ia masuk dalam zat-zat tubuh kita tu sepenuh 100% nah. Kita kerak tubik. Ni nah. Bagi kita kerak tubik ni dia nak ada getah sikit-sikit sebab dia baru kutik nah. Kalau taruh beli semalam tu dia tak ada getah. Tapi sepi nak basuh sikit je nah. Basuh sikit. Basuh sikit je nah, sepi basuh. Lepas kita kerak gani tubik sikit. Tu. Kita belah. Belah jadi 4, jadi 3 ikut kita lah nah. Ni nah kita belah. Ni buah ting ni orang panggil buah ting benih gergasi. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak. Manis sikit-sikit. Taruh esok ya kau manis. Cara nak makan. Dia lemak. Lemak dia tu. Gi bukuh penyakit ataupun gi bukuh perut kita tak sewi mudarat. Apabila kita makan benda-benda gapo hak tak kena tu dia jadi gas. Hak dia jadi gastrik ni dia jadi gas dalam dada, dalam perut dia. Ni buah ting ni dia tolong sembuh. Kalsium tinggi. Zat besi tinggi, potasium tinggi, vitamin A, vitamin B, vitamin C tinggi. Sebab tu buah ting ni zat dia sangat tinggi. Sampai dalam Quran lagi sebut. Watin wa zaitun. Tengok. Dalam surah Watin wa zaitun wa turisi hingga habis. Sebut buah ting ni je buah kayu ada dalam syurga. Manfaat tinggi benar. Sabit saudara hak jadi gastrik. Kalau ada pokok ting pasal ni, makan hak masak. Sebelum kita nak makan nasi 1 jam. Ataupun tekah perut kosong pasal ni, kita makan. InsyaAllah. Dia sembuh penyakit gastrik boleh nah. Lepas tu satu lagi supaya nak makan buah pahau kapal. Sekali dengan kulit. Sebab kulit buah pahau ni dia jadi satu kusiak. Buat kita mudah berak. Buah bisa dalam badan. Lepas vitamin dia hak kulit ni buat kita mata cerah. Seperti makan kali kulit seperti basuh dah ni nah.
Sabit tu Supi nak pesan kepada saudara semua, kalau nak makan buah kayu setiap jenis, makan sebelum nasi atau tekah perut kosong. Dia buat wi gastrik tu sembuh, dia buat wi sihat, protein-protein, zat-zat hak duk di buah kayu, dia nak masuk di dalam badan kita 100%. Tapi bila kita makan selepas nasi, protein zat hak nasi tu nak punah dengan buah kayu. Dia tak sama nah. Cara dia kena ada, walaupun kita makan benda comel, benda molek pun, cara dia kena ada. Alhamdulillah. InsyaAllah nah. Ikut ti lah. Supi ni kelas ti. Buat we tengok, royak sebenar. Supi baca, Supi kaji, Supi buat, Supi hidup, pesen Supi kecek. Saya pesen Supi cakap nah, insyaAllah. Minta tolong pakai like, lepas tu minta tolong pakai share untuk jadi manfaat kepada ramai lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.